Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas izin Allah subhanahu wa ta'ala dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul secara alam maya dengan satu tujuan yang baik, iaitu untuk mentadabbur Al-Quran. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tuan-tuan, puan-puan, para pecinta Al-Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Nahnu su'ada bihudurikum. Sebelum saya melanjutkan pelajaran pada malam ini, saya minta respon, mungkin tuan-tuan boleh maklumkan pada saya adakah suara saya jelas. Boleh bagi chat dekat ruangan chat ataupun bagi reaction. Saya dapat tahu suara saya jelas dan skrin di hadapan adakah jelas. Boleh bantu saya? Okay, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Atikah. InsyaAllah pada malam ini merupakan pertemuan pertama kita selepas webinar tadabbur surah Al-Waqiah, yang telah berlangsung pada minggu lepas. Dan saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan-puan, para pecinta Al-Quran dalam program tadabbur ataupun bedah surah Al-Waqiah pada malam ini. InsyaAllah pertemuan kita akan berlangsung sebanyak 4 pertemuan dan pertemuan kita mungkin mengambil masa lebih kurang sejam setengah ataupun sejam 15 minit. Kita akan cuba cover sehabis baik perkara-perkara, poin-poin yang penting untuk dijadikan pengajaran, untuk dijadikan poin tadabbur, untuk dijadikan poin untuk menambah baikkan amal kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh, sebelum saya mulakan pengajian pada malam ini, kalau sudi tuan-tuan dan puan-puan, ya ayah, ibu-ibu, para pecinta Al-Quran, mungkin boleh tulis dari mana tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama-sama kita pada malam ini. Boleh tulis di ruangan komen. Dari mana? Kalau macam saya daripada Pulau Pinang. Saya daripada Pulau Pinang, jadi mungkin kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau sudi, boleh maklumkan tuan-tuan dan perempuan daripada mana di ruangan komen. InsyaAllah kita pada malam ini yang hadir ada 7 orang. Bolehkah? Saya nak tahu daripada mana. Daripada negeri mana? Bolehkah? Boleh saya tahu tuan-tuan dan perempuan daripada mana? Okay, Seri Kembangan Selangor. Terima kasih Puan Nadrah Mahmud. Yang lain, mungkin seorang lagi, 2 orang lagi. InsyaAllah kita akan start pengajian kita. Selayang Selangor. Okay, baik. Jadi, ada orang Selangor. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Jadi baik, insyaAllah pada malam ini, daripada Kajang, insyaAllah Puan Nur Hasiah. Jadi pada malam ini insyaAllah kita akan memulakan lanjutan tadabbur Al-Quran surah Al-Waqiah. Dan pada webinar yang sebelum ini kita telah pun tadabbur ayat pertama hingga ayat ke-6 surah Al-Waqiah. Jadi pada malam ini kita akan kita panggil murajaah ataupun kita kata ulang kaji sedikit ayat 1 hingga ayat 6 surah
Al-Waqi'ah. Kemudian kita akan sambung ayat-ayat yang seterusnya. Jadi minta respon, boleh nampak tak slide, bukan slide, skrin yang saya share ni. Minta respon, boleh nampak tak skrin yang saya share ni. Dalam bahasa Arab kita boleh cakap hal wadih. Adakah jelas? Okay, baik, terima kasih. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma rahmna bil Quran. Ya Allah, berkatilah kita dengan Al-Quran. Dan pada malam ini kita akan memulakan kelas tadabbur Al-Quran kita ini, dan kita akan mengambil manfaat daripada kitab tafsir karangan Buya Hamka, ataupun dikenali juga dengan gelaran Profesor Hamka ataupun Dr. Hamka, tapi lebih masyhur dengan gelaran Buya Hamka. Yang mana Buya Hamka ini merupakan seorang warga negara Indonesia, tetapi Masya Allah sumbangan dia terhadap ilmu Islam ni amat baik, amat luas, amat banyak. Dan antara sumbangan Buya Hamka ialah karangan kitab tafsir beliau yang diberi nama Tafsir Al-Azhar. Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka ataupun Profesor Hamka. Jadi yang berada di hadapan tuan-tuan ini ialah kita panggil sebahagian daripada kitab Buya Hamka, iaitu Tafsir Al-Azhar. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan menggunakan dan pertemuan yang akan datang juga kita akan banyak merujuk kitab Tafsir Al-Azhar. Jadi pada malam ini insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu, dalam webinar yang sebelum ini, kita telah jelaskan sedikit tentang nama-nama surah Al-Waqi'ah. Dan kenapa disebut dengan nama Al-Waqi'ah. Kan? Kita sebut dah pada sebelum ini, kalau kita buka kitab-kitab tafsir ataupun kitab-kitab terjemahan Al-Quran, Al-Waqi'ah diterjemahkan dengan hari kiamat. Betul, Al-Waqi'ah diterjemahkan dengan hari kiamat. Tetapi terjemahan yang lebih memberi kesan ialah sesuatu peristiwa yang amat dahsyat. Al-Waqi'ah itu sendiri memberi maksud sesuatu peristiwa yang amat dahsyat, yang pasti akan berlaku, yang mesti akan berlaku, realiti akan berlaku. Itulah Al-Waqi'ah. Jadi kita telah bincangkan dalam webinar yang terdahulu, nama kiamat ni pun banyak. Ada nama Al-Haqqah, ada nama Al-Qari'ah, dan ada juga nama Al-Waqi'ah. Jadi Al-Qiyamah ada banyak nama. Dan Al-Waqi'ah salah satu daripada nama hari kiamat yang memberi maksud satu peristiwa yang dahsyat yang pasti akan berlaku, iaitu hari kiamat pasti akan berlaku. Dan tuan-tuan dan puan-puan para pecinta Al-Quran, bila kita baca surah Al-Waqi'ah ataupun masyhur di kalangan kita di Malaysia ini, mengenali surah Al-Waqi'ah ini sebagai satu surah yang ada kelebihan untuk mengurahkan rezeki kita. Masyhur ataupun ma'ruf, kita mengetahui orang yang mengamalkan surah Waqi'ah ini, insya-Allah rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil dia ada dalam kitab ini juga. Dalil dia ada dalam kitab ini juga, yang mana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatan abadan." Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah tiap-tiap malam, tidaklah dia akan ditimpakan kemiskinan. Tidaklah dia akan ditimpakan kemiskinan selama-lamanya. Ya, ada problem sikit lain saya. Baik, okay, right. Mungkin
ada di kalangan kita yang pernah mendengar selalu orang sebut bacalah surah Al-Waqi'ah, insya-Allah dimurahkan rezeki, insya-Allah. Dan kata-kata ini bukan disebut oleh orang-orang tepi jalan saja, bukan disebut oleh kita panggil golongan yang duduk di tepi-tepi jalan ni, tidak. Dia disebut oleh tokoh, disebut oleh ulama. Dan antara yang menyebutnya ialah Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar sendiri. Yang mana Buya Hamka ini dikenali dengan kehebatan, kealiman ilmu dia. Dan dia memasukkan di antara fadilat surah Al-Waqi'ah ini ialah boleh mengelakkan daripada kemiskinan. Kita lihat apa kata Buya Hamka. Kata Buya Hamka ialah seorang warga negara Indonesia. Jadi kitab ini, tafsir ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Apa kata beliau? Kata beliau, tentu saja suruhan membaca itu pada tiap malam ialah supaya yang membaca, yani kita yang membaca surah Al-Waqi'ah itu, memahamkan akan isinya. Jadi bila nak beramal dengan surah Al-Waqi'ah ini, nak amal surah Al-Waqi'ah ni, kata Buya Hamka, mestilah memahamkan isinya. Bukanlah sekadar membaca sahaja. Membaca idza waqa'atil waqi'ah sampai habis, bukan begitu. Mestilah memaham akan isinya. Lalu mengamalkan sekadar tenaga yang ada padanya. Bila kita memahamkan isi surah Al-Waqi'ah itu, kita mengamalkan apa mesej-mesej, apa ayat-ayat, apa peringatan-peringatan yang berada dalam surah Al-Waqi'ah itu. Dan dia pun berusaha sekadar tenaga pula. Hatinya pun terbuka. Ilham Allah datang dan tidak akan merasa canggung menghadapi hidup ini. Bila orang yang membaca Al-Quran, kemudian beramal dengan isi-isi Al-Quran, peringatan-peringatan Al-Quran, mengambil pengajaran terhadap ayat-ayat Allah, dia akan datang satu ketenangan pada hati dia. Dan insya-Allah bila datang ketenangan dalam hati dia ni, dia tak merasakan canggung. Maksudnya tak merasakan susah, tak merasakan resah dengan hidup dia ini. Ini kata Buya Hamka. Dan selalu kita cakap kebiasaan. Bila tuan-tuan cerita dekat orang, tuan-tuan beritahu, bila kita beramal dengan surah Al-Waqi'ah ni, insya-Allah kita boleh mengelakkan daripada kemiskinan. Maka akan ada pihak yang kedua yang akan pertikaikan. Mereka akan kata, hadis man qara'a surat Al-Waqi'ah ini darjat dia lemah, darjat dia dhaif. Jadi bila kita dengar ada mungkin di kalangan sahabat kita, di kalangan keluarga kita yang menyatakan sedemikian, kenapa nak amalkan surah Waqi'ah ini? Hadisnya dhaif, hadisnya bukan sahih. Apa kita boleh jawab? Yang pertama, yang ni saya ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama sekali, kita kata kita maklum bahawa perkara ini ada perbezaan. Saya juga maklum perkara ini ada perbezaan. Ada pandangan yang menyatakan hadis ini dhaif, ada juga pandangan yang menyatakan hadis ini hasan. Ada pandangan yang menyatakan hadis dhaif boleh dijadikan fadailul a'mal. Kita boleh mengambil fadilat hadis dhaif ini untuk tujuan beramal. Ini dibenarkan. Dan mungkin ada pandangan yang tidak membenarkan itu. Kita maklum. Dan saya nak berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan sebelum saya continue. Ini saya ambil daripada artikel Mufti Wilayah Persekutuan yang dikeluarkan pada tahun 2020. Yang dikeluarkan pada tahun 2020. 2020 Mufti Wilayah ketika itu ialah Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli Al-Bakri. Pada 10 Januari 2020 muftinya masih Dr. Zulkifli Al-Bakri.
Kemudian pada bulan 5 barulah bertukar kepada Dr. Lokman menjadi mufti yang baru. Tapi pada bulan bulan Januari masih lagi Dr. Zulkifli Al-Bakri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang mengenali Dr. Zulkifli Al-Bakri, seorang yang ma'ruf, dikenali di Malaysia ini, kealimannya, kewarakan dia, ke adab yang banyak, orang yang soleh, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi artikel ini dikeluarkan ketika beliau menjadi mufti. Baik. Tuan-tuan boleh cari di Google, tajuk dia membaca Al-Waqi'ah untuk mendapat habuan dunia, kan. Baik, kita nak pergi kepada dia punya kesimpulan. Baik, kesimpulan yang dapat masa kita tak banyak. Kesimpulannya, apa disebutkan di sini? Yang pertama ialah harus untuk beramal dan meminta sesuatu perkara dengan menggunakan perantaraan ayat suci Al-Quran untuk mendapatkan habuan dunia dan akhirat. Maksudnya, pada pandangan mufti wilayah ketika ini, yang diketuai oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri ketika itu, harus untuk beramal. Maksudnya, bila kita membaca surah Al-Waqi'ah dengan kita panggil untuk mendapatkan, kita kata nak selamat daripada kefakiran, dapat selamat daripada kemiskinan, maka harus disebut oleh artikel ini. Sebab itulah dikatakan justru dia haruskan untuk membaca surah Al-Waqi'ah supaya mendapat kelebihan dan kekayaan seperti yang dinyatakan di hadis di atas tadi. Bahkan para fuqaha bersepakat disunatkan untuk bertawassul dengan amalan soleh serta menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ada orang yang mungkin kata kat kita tak boleh, kita kata kita ada pandangan, kita ada panduan daripada pejabat mufti wilayah persekutuan yang menyatakan perkara ini harus, kita bukannya cipta sesuka hati kita. Tapi kita juga boleh jawab balik, kata mungkin yang tak setuju ni pun mereka masih lagi ada niat yang baik, iaitu seperti yang disebutkan di bawah itu, kita menyarankan supaya membaca Al-Quran untuk mendapat syafaat daripadanya dan ikhlas dalam beramal serta mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Kerana apa? Al-Quran ini datang untuk memberi syafaat seperti disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Jadi maksudnya Al-Quran ini dia akan datang memberi syafaat kepada kita. Jadi bila kita mengamalkan surah Al-Waqi'ah ini, walaupun kita niat untuk memurahkan rezeki kita, maka hukum dia harus boleh, tidak ada masalah. Sebab itulah tuan-tuan, bila ada tuan-tuan yang mungkin nak beramal supaya rezeki kita dimurahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara ini dibolehkan. Jadi janganlah bila kita dengar lepas ini ada yang kata tak boleh, kita berpegang dengan pandangan yang membolehkan, dan pandangan ini diterima oleh ahli sunnah wal jamaah. Baik. Jadi sebab itu jugalah di dalam kitab tafsir Al-Azhar, Buya Hamka memasukkan hadis man qara'a surat Al-Waqi'ah kulla lailatin lam tusibhu faqatun abadan. Jadi tuan-tuan boleh baca baliklah nanti kata Buya Hamka yang panjang ni. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita dah masuk kepada perbincangan surah Al-Waqi'ah balik. Jadi pada yang sebelum ini, webinar sebelum ini, kita telah pun bahas secara, kita panggil ala sathi, maksudnya secara umum, kan? Jadi pada malam ini kita akan ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Idza waqa'atil waqi'ah, apabila telah terjadinya peristiwa besar itu, yakni hari kiamat. Bila berlakunya peristiwa besar yang amat dahsyat itu, berlaku peristiwa yang sudah pasti itu, iaitu hari kiamat, laisa liwaqa'atiha kadzibah, tidaklah dari terjadinya itu dapat didustakan. Peristiwa itu tidak akan didustakan,
tidak akan dielakkan. Berlakunya kiamat itu tidak dapat didustakan. Walaupun golongan kufar, golongan musyrikin mengingkari akan adanya hari kiamat, maka ketika datangnya hari kiamat, muka-muka mereka akan menjadi kusam, muka-muka mereka akan menjadi muram. Khafidatur rafi'ah, direndahkannya, ditinggikannya. Sebahagian kitab tafsir menyatakan direndahkannya ini direndahkan kepada golongan-golongan yang ingkar. Maksudnya golongan-golongan ingkar ketika itu mereka direndahkan kerana mereka tidak mempercayai akan berlakunya hari kiamat ini. Ditinggikannya, yakni orang-orang yang beriman ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebahagian kitab tafsir yang lain menyatakan direndahkannya ini, direndahkan gunung ganang yang selama ini tinggi-tinggi, Allah rendahkan, Allah hancurkan. Ditinggikan iaitu perkara ataupun sesuatu yang berada di dalam kubur itu terkeluar. Kenapa boleh berlaku perkara itu? Idza rujjatil ardu rajja, apabila bumi digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan. Goncangan yang tak boleh kita bayangkan. Goncangan yang tak pernah berlaku sebelum ini. Bila berlaku satu goncangan yang sebenar-benar goncangan ini, mayat-mayat yang berada di dalam tanah sekian lama itu pun ditimbulkan balik. Itu dimaksudkan khafidatur rafi'ah itu juga. Kemudian wabussatil jibalu bassa. Kemudian gunung ganang dihancurkan sebenar-benar hancur. Sebenar-benar hancur gunung ganang yang selama ini tinggi besar itu hancur dengan sebenar-benar hancur. Fakanat haba'an mumbassa. Yang mana gunung ganang yang tinggi yang besar itu setelah dihancurkan, maka jadilah dia debu-debu yang bertaburan. Bila mana ketika itu tidak ada lagi gunung ganang yang nak menjadi pasak di muka bumi ini, maka angin pun akan berlalu dengan kuatnya. Bila angin berlaku dengan kuatnya, maka bumi ketika itu penuh dengan debu. Dan bila mana berlakunya hari kiamat, hancurlah bumi, matilah setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Manusia semuanya akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Jin semuanya akan mati. Tidak ada yang tidak mati. Hatta malaikah pun kesemuanya akan mati. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai nyawa, setiap yang bernafas itu, setiap yang mempunyai jiwa itu pasti akan mati. Hatta malaikat pun akan mati. Dan bila semuanya telah pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua daripada kita ini, manusia, jin, akan dibangkitkan di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ini akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita ini dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kenapakah manusia dan jin itu dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kerana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah telah pun menceritakan kepada kita. Allah sediakan bumi ini, sediakan dunia ini kepada jin dan manusia ini untuk diuji. Untuk dilihat sama ada kita ni di kalangan manusia yang beribadah kepada Allah ataupun tidak. Jin pun adakah nak dilihat mereka ini golongan yang beribadah kepada Allah ataupun tidak. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada aku. Tujuan untuk diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah menciptakan al-maut dan al-hayah, kematian daripada kita ni sebelum ni tidak ada, kemudian dilahirkan, kemudian tidak ada balik. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk diuji. Ayyukum, di antara kalian ini, ahsanu amala, amalan dia yang paling baik. Wa huwal azizul ghafur, Allah yang maha kuasa lagi maha pengampun. Maka bila mana manusia dan jin ini telah pun diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan nak dilihat sama ada mereka ini taat ataupun ingkar, mereka ini ketika diuji itu sabar ataupun ingkar, dan bila sudah tamat tempoh ujian itu, maka hancurlah bumi. Bila hancurlah bumi, dibangkitkan semula manusia dan jin ini di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan salasah, dan jadilah kamu di kalangan manusia dan jin itu 3 macam, yakni 3 golongan. Kita ni akan diberi kedudukan di hari kiamat itu, sama ada kita duduk dalam kumpulan nombor 1 atau kumpulan nombor 2 atau kumpulan nombor 3. Wa kuntum azwajan salasah, dan jadilah kamu 3 macam. Tuan-tuan dan puan-puan para pecinta Al-Quran, saya nak ambil poin sedikit terhadap ayat nombor 7 ni. Tuan-tuan cuba tengok perkataan azwaja. Azwaja. Perkataan azwaja di hadapan tuan-tuan ni, wa kuntum azwajan salasah. Azwaja ni, kalau kita yang pernah belajar bahasa Arab, kita akan lihat kata azwaj ataupun zauj. Zaujah ni bermaksud pasangan. Dalam bahasa Arab, suami disebut dengan perkataan zaujun. Isteri disebut dengan perkataan zaujatun. Perkahwinan disebut dengan perkataan zawaj. Dan perkataan azwaja ini berasal daripada perkataan ini. Apa maksud dia? Kalau dilihat dalam kamus Arab, azwaja ni secara literal itu bermaksud pasangan. Secara literal, secara zahir itu bermaksud pasangan. Tapi yang nak dikehendaki di sini ni oleh sebahagian kitab tafsir, nak menyatakan bila mana kita ini dibangkitkan di padang mahsyar itu, kita ni berada dalam keadaan yang mana seolah-olah pasangan, sesama pasangan ini, suami berhajat kepada isteri, isteri berhajat kepada suami. Bila seorang suami ni dia berhajat kepada isteri dia berhajat kepada suami dia. Tapi kita pada ketika itu berhajat kepada pertolongan orang lain. Kita nak pertolongan, sehingga disebut dalam kitab sirah, bila mana ummah ketika itu berada dalam keadaan bertebaran, meminta syafaat kepada Nabi ini, meminta syafaat kepada Nabi ini, dan akhirnya meminta syafaat kepada baginda Nabi SAW. Kerana pada waktu itu perasaan kita memerlukan pertolongan, berharap kepada setiap sesuatu itu. Sebab itu dikatakan azwaja. Seolah-olah keadaan pada ketika itu, keadaan seperti seorang isteri yang mengharap kepada suami, suami yang berharap kepada isteri. Wa kuntum azwajan salasah. Dan disebut juga dalam kitab tafsir, nyatakan ketika itu manusia berduyun-duyun dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila berlakunya yaumil mahsyar itu, kita ni berduyun-duyun dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nak ditentukan golongan manakah kita ini. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun. Kata Allah, kaum yang kanan. Apakah yang dikatakan kaum kanan itu?
dan kaum yang kiri. Apakah yang dikatakan kaum kiri itu? Dan orang-orang yang paling dahulu, yang paling dahulu. Kata para ulama, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Pada ayat ini Allah memulakan dengan nak menceritakan golongan yang pertama, yakni golongan yang kanan. Dan golongan kanan ini kemudian Allah bertanya kepada kita. Kita tengok pada ayat ma ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Perkataan ma tu dalam bahasa Arab berbentuk pertanyaan. Sebab itu dalam terjemahan tu disebut apakah yang dikata kaum kanan itu. Seolah-olah Allah nak kita memberi perhatian. Bila Allah nak menceritakan tentang kaum kanan, Allah sebut fa ashabul maimanah, kaum kanan. Ma ashabul maimanah, apa yang nak dikatakan kaum kanan itu? Apakah yang nak dimaksudkan golongan kanan itu? Seolah-olah nak menarik perhatian kita. Tuan-tuan dan puan-puan para pecinta Al-Quran. Al-Quran ni bahasa dia tinggi. Penuh dengan kita panggil balaghah dia. Dengan sastera dia. Hebat bahasa Al-Quran ni kalau kita kaji. Lihat pada ayat ni. Bila Allah nak menceritakan tentang golongan kanan, Allah tanya, apakah yang dikatakan golongan kanan itu? Allah nak bagi kita berasa ta'ajub. Nak berasa, nak tahu apa golongan kanan itu. Golongan kanan itu, nanti kita akan lihat ada tafsir di bawah itu. Secara ringkas dia ialah yang pertama, golongan yang menerima catatan buku amalan mereka di dunia ini dengan tangan kanan. Yang kita tahu pada yaumil mahsyar itu mulut kita dikunci, anggota badan sahaja yang bergerak. Dan bila kita nak menerima buku catatan amalan kita di dunia ini yang telah dicatat oleh dua malaikat Allah Subhanahu wa taala ini, Raqib dan Atid kan. Kita nak tahu apa kita punya keputusan ini. Kalau kita mengambil buku itu dengan tangan kanan, maka kita berada dengan mereka yang disebut sebagai ashabul maimanah. Dan disebut ashabul maimanah ini ialah sebahagian besar daripada kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada doa, Allahumma ja'alna min ashabil yamin. Ya Allah, jadikanlah kami dalam golongan kanan. Golongan yang mendapat buku catatan amalan itu dengan tangan kanan. Kita tak boleh pilih tangan mana nak bergerak. Tangan kita sendiri yang akan bergerak. Kalau tangan kanan yang bergerak, alhamdulillah. Dan disebutkan dalam sebahagian kitab tafsir yang lain, kanan ialah sesuatu yang sinonim, sesuatu yang dikaitkan dengan perkara-perkara yang baik. Ini kita nak tengok pada tadabbur pula. Kanan ialah sesuatu yang sinonim kepada perkara-perkara yang baik. Sebab itu dalam sunnah, kita disunatkan, bila kita nak pakai baju, kita masuk tangan kanan dulu. Kita nak buka baju, kita keluarkan tangan kiri dulu. Bila kita nak pakai kasut, kita pakai tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Bila kita nak buka kasut, kita buka kaki kiri dulu. Kanan selalu disinonimkan dengan perkara-perkara yang baik. Kita makan pun dengan tangan kanan. Kita bersalam pun dengan tangan kanan. Sebab itu, kita perlu melazimi kehidupan kita ini dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ini tadabbur kita akan ingat. Bila Allah memuji akan golongan ashabul maimanah ini, golongan ashabul yamin ini, ada golongan yang kanan ini, kita cuba sehabis baik hidup kita ini, perkara-perkara baik itu kita mulakan dengan belah kanan. Karena kanan itu sinonim dengan kebaikan. Makan tangan kanan, minum tangan kanan. Walaupun perkara itu mungkin dilihat kecil. Kita tengok kadang-kadang anak kita makan tangan kiri, mungkin kita bagi kita kecil. Tapi bila kita merasakan
mesej Allah Subhanahu wa taala itu besar. Allah memuji golongan kanan. Kita nak keluarga kita juga untuk bersama dengan golongan kanan supaya mereka juga sentiasa melazimi sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi makan dengan tangan kanan. Nabi pakai kasut pakai capal Nabi dengan kaki kanan dulu. Jadi kita boleh tengok apa hayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam ni Nabi banyak melazimi kanan. Sebab itu disebut ashabul maimanah. Ashabul maimanah ini ialah golongan yang mana di dunia itu mereka banyak beramal dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa melazimi juga kanan. Kerana kanan itu sinonim kepada kebaikan. Baik, kita tengok yang seterusnya. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Dan kaum kiri. Setelah tadi diceritakan tentang kaum kanan itu, yang mana kaum kanan itu ialah golongan yang pertama, golongan yang mendapat buku amalan di dunia ini dengan tangan kanan, dan sebahagian besar daripada ahli syurga itu daripada golongan kanan. Kemudian nak diceritakan tentang golongan yang kedua pula, iaitu golongan kiri. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Ayat yang sama, Allah gunakan perkataan ma supaya kita memberi perhatian, kita mengambil peringatan untuk tidak menjadi golongan yang di sebelah kiri. Dan disebutkan golongan yang sebelah kiri ialah golongan yang menerima buku catatan amalan mereka yang telah dicatat oleh malaikat dengan tangan kiri. Dan sebahagian kitab tafsir yang lain menyatakan ketika itu mereka berasa begitu malu bila tangan mereka sebelah kiri nak mengambil buku itu. Tapi buku amalan itu kejar mereka. Disebut satu perkataan itu menyatakan tak boleh lari lah daripada mereka tak mau terima buku amalan tu. Seolah-olah begitu. Bila mereka tahu bahawa mereka akan menerima buku amalan mereka dengan tangan kiri dan mereka akan diheret untuk berada di sebelah kiri. Tu ada juga pandangan yang menyatakan sedemikian. Maka ketika itu satu perasaan yang kata malu, tak boleh nak buat apa dah. Wal'iyadzubillah wa na'udzubillah, kita tak mau menjadi mereka yang berada dalam golongan sebelah kiri. Golongan sebelah kiri disebutkan dalam kitab tafsir ialah golongan yang dikategorikan, digolongkan sebagai golongan ahli neraka. Mereka adalah golongan yang akan mendapat azab neraka. Wal'iyadzubillah min zalik. Jadi kita akan tengok di bawah nanti akan ada cerita lagi tentang golongan kiri ni bagaimana pula. Setelah Allah cerita tentang golongan kanan, ashabul yamin ataupun ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, golongan kiri pula Allah cerita tentang golongan yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun, dan orang-orang yang paling dahulu, Pada ayat ini ada perbezaan. Ada yang menyatakan golongan yang terdahulu ataupun orang yang paling dahulu ialah golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai yang pertama ialah mereka yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memulakan perjuangan Islam ini. Mereka yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam, iaitu para sahabat. Para sahabat ialah golongan yang terdahulu memeluk Islam sebelum kita. Mereka bersusah payah, mereka berperang, mereka menggadaikan harta mereka untuk perjuangan Islam. Dan sebahagian pandangan menyatakan as-sabiqun itu termasuk keseluruhan muhajirin dan ansar. Yang mana muhajirin daripada Makkah berpindah ke Madinatul Munawwarah. Dan orang ansar yang berada di Madinah yang menerima kehadiran orang muhajirin ketika itu. Itu satu pandangan. Ada yang kata as-sabiqun ini, golongan yang paling dahulu ni, mereka juga adalah golongan ahli syurga dan mereka mendapat kelebihan yang lebih berbanding golongan kanan tu.
As-sabiqun as-sabiq was-sabiqun as-sabiqun ni, mereka ialah golongan yang dikategorikan sebagai ahli syurga dan mendapat kelebihan yang lebih berbanding golongan kanan tadi. Sebab apa? Mereka ialah golongan yang terdahulu, para sahabat. Dan sebahagian lagi katakan disebut 3 kurun yang pertama yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni itu, summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun ialah kurun aku, kemudian kurun selepas aku, kurun selepas aku. 3 kurun yang hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah disebut sebagai kurun mereka yang berada dalam golongan as-sabiqun ini. Ini mereka yang terdahulu. Satu pandangan. Pandangan yang kedua menyatakan yang disebut as-sabiqun ini juga ialah golongan yang mana mereka nak buat baik tu, mereka nak buat dulu. Bila mereka nak pergi masjid, dengar saja azan, dia nak pergi sampai di masjid dahulu. Bila dengar saja ada orang perlukan pertolongan, mereka lah orang pertama yang nak tolong dulu. Bila dia dengar saja ada golongan susah, mereka lah orang pertama yang nak pergi buat dulu pertolongan itu. Mereka nak menjadi sebab yang baik ataupun kita panggil sebab sesuatu itu diikuti. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, ni tadabbur untuk kita. Sebagai ulama menyatakan golongan as-sabiqun ini ialah golongan yang dia buat baik dan kebaikan dia itu ditiru oleh orang lain. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, kita buat baik, kita sedekah, dan alhamdulillah bila kita sedekah tu, kita ni dijadikan inspirasi oleh kawan-kawan, oleh saudara kita, oleh keluarga kita, maka kita juga termasuk dalam golongan as-sabiqun, yakni golongan yang dikategorikan sebagai ahli syurga dan mendapat kelebihan berbanding golongan kanan. Sebab tu tuan-tuan, dalam tadabbur kita bila kita baca ni, kita nak yang pertama menjadi ataupun yang paling dahulu, yang paling awal melakukan kebaikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kalian melakukan kebaikan. Bila kebaikan ini kita berlumba-lumba, kita nak jadi yang pertama. Dan kita nak supaya kalau kita menjadi yang pertama itu, kita menjadi contoh kepada orang lain. Besar kita panggil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan sesiapa yang menunjuk kepada kebaikan dan orang lain membuat kebaikan itu juga, dia mendapatkan pahala seperti dia buat juga. Itu kita kata rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita untuk mendengar peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah menceritakan ashabul maimanah golongan kanan, Allah cerita tentang ashabul masy'amah, dan Allah cerita tentang wasabiqun as-sabiqun, itu golongan yang paling dahulu, golongan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ni. Kemudian Allah sambung tentang as-sabiqun tu. Ayat yang ke-11 ini masih menceritakan tentang golongan as-sabiqun itu. Ayat ke-11 masih menceritakan tentang golongan as-sabiqun. Yakni orang as-sabiqun itu apa dia? Orang paling dahulu itu apa dia? Ulaikal muqarrabun. Itulah orang-orang yang paling dekat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada yang belajar bahasa Arab kan, tuan-tuan akan tengok dalam ayat ni betapa Allah nak tunjukkan orang as-sabiqun ini amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat bahasa Arab, kalau kita tengok secara bentuk bahasa Arab saja, sepatutnya ayat yang kita panggil standard Arabic, dia akan disebut ulaika humul muqarrabun. Ulaika humu, dia kena ada perkataan hum. Ulaika hum al-muqarrabun contoh. Tapi di ayat ni Allah buang perkataan hum. Kenapa? Allah nak menunjukkan betapa dekatnya as-sabiqun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga perkataan hum yang bermakna mereka itu dibuang dalam ayat ini. Tapi bermaksud hum tu masih ada lagi lah kan. Tapi kita bagi nak tunjuk betapa dekatnya golongan as-sabiqun ini. Golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tak kiralah mereka di kalangan para sahabat, para salihin ataupun para mereka yang berbuat
cuba nak berlumba-lumba membuat kebaikan itu. Mereka ialah orang yang amat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah beri kelebihan kepada mereka. Apa kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Fi jannatin na'im. Allah beri syurga yang penuh kesenangan. Tuan-tuan dan puan-puan, para pecinta Al-Quran, bila kita tadabbur Al-Quran, kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kita akan jumpa perkataan fi jannatin na'im ni banyak kan? Jannah, syurga. Na'im, kesenangan. Sedikit saya cerita. Saya pernah ditanya oleh seorang kawan. Dia tanya, kenapa dalam Al-Quran ni Allah selalu dekatkan ataupun padankan ayat jannah, syurga, dengan an-na'im. Syurga dan kesenangan ataupun kenikmatan. Bukankah kalau kita fahami, syurga itu sendiri dah bermaksud nikmat. Syurga itu sendiri sudah bermaksud nikmat. Tapi kenapa Allah memberi lagi faham kepada kita dengan menambahkan perkataan an-na'im? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta kalau penjelasan saya ni tak jelas, tuan-tuan perlu bagi tahu ya, supaya saya boleh ulang balik. Kita dalam proses belajar, tak ada masalah, tuan-tuan boleh dia tanya saya, Ustaz, saya tak faham Ustaz cakap apa, saya akan ulang balik sehabis baik saya lah, insya-Allah. Baik. Fi jannatin na'im, dalam syurga yang penuh dengan. Baik. Syurga ini, kita tahu, syurga ini ialah satu tempat yang memang penuh dengan nikmat. Tapi kenapa Allah tambahkan lagi perkataan an-na'im? Saya pun bila ditanya oleh sahabat saya ni tentang perkara ni, baru saya, betul juga. Jadi saya pun menelitilah kitab-kitab tafsir yang lain. Saya meneliti salah satunya kitab tafsir yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Kitab tafsir Al-Imam Asy-Sya'rawi, yang mana Imam Asy-Sya'rawi ini ialah seorang ulama yang terkenal dalam kepakaran bidang tafsir dia. Dan tafsir dia ada satu tafsir yang disebut sebagai tafsir Asy-Sya'rawi, yang dikarang oleh beliau sendiri. Dan beliau jawab persoalan itu. Kenapa Allah selalu padankan perkataan jannah dan an-na'im? Untuk faham kenapa tu, dia bagi satu analogi. Analogi dia ialah, baik, jannah ni juga, perkataan jannah ni, selain bermaksud syurga, boleh juga bermaksud kebun. Dalam bahasa Arab, selain bermaksud syurga, boleh juga bermaksud kebun. Kebun-kebun yang ada tanaman-tanaman yang cantik, tanaman-tanaman yang hebat. Jadi kita letakkan satu situasi yang mana di satu rumah, yang mana di dalam rumah itu ada satu kebun yang cantik, ada kebun yang banyak buahnya, ada kebun yang hebat. Dan di rumah itu juga ada dua orang. Yang pertama, tuan rumah. Yang kedua, ada pekerja dia yang menguruskan kebun itu. Ada pekerja dia yang menguruskan kebun itu. Kalau kita lihat, kedua-dua mereka berada dalam kebun yang indah. Kedua-dua mereka berada di dalam kebun yang hebat, yang cantik, yang ada banyak buah. Tetapi bagi pekerja tu, yang bekerja di dalam kebun tu, dia tak boleh sewenang-wenang dia, tak boleh sesuka hati dia untuk ambil buah, makan buah di kebun itu tanpa izin tuan rumah itu. Walaupun sama-sama berada dalam kebun itu, tapi ada beza. Pekerja, walaupun dia berada di situ, dia juga melihat kebun yang hebat, buah-buah yang banyak tu, tapi dia tak boleh sesuka hati makan buah-buah di situ. Tapi tuan rumah tu, pemilik kebun tu, dia boleh sesuka hati nak makan, nak ambil manfaat-manfaat daripada kebun dia. Kita lihat di sini. Begitu jugalah bagi mereka yang berada dalam syurga. Dalam syurga ini, golongan seperti as-sabiqun, golongan as-salihin, mereka ni berada dalam syurga, mereka boleh memanfaatkan syurga Allah Subhanahu wa taala itu sesuka hati mereka. Tapi ada juga dalam syurga itu yang mana kita panggil bekerja untuk menjadi pelayan-pelayan kita, menjadi orang yang berkhidmat untuk kita, macam
golongan yang disebut dalam surah Waqiah ni, ada juga disebut sekali. Tuan akan nampak sekali penjelasan dia ni. Kalau orang lelaki ni, bila dia baca Al-Waqiah ni, sekali dia tumpukan ayat bidadari dalam syurga tu lah. So bidadari tu dalam syurga itu dia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun berada dalam syurga, tapi dia orang panggil khidmat untuk ahli syurga. Yang ni satu analogi. Bila Allah ceritakan jannatin na'im ni, Allah nak tunjukkan betapa orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh memanfaatkan syurga itu, boleh bersukaria dalam syurga itu sesuka hati dengan penuh nikmat. Merasa segala-gala nikmat yang tak pernah diperolehi di dunia itu diperolehi di akhirat, diperolehi di syurga. Minta maaf. Saya kita akan nampak lagi. Jadi yang tu cara analogi. Kenapa selalu perkataan jannah dipadankan dengan an-na'im tu. Baik. Jadi sedikit syarahan kita pergi yang saya cerita tadi tu. Yang tadi tu lah. Golongan kanan, apa yang dimaksud golongan kanan itu, yang ni tuan-tuan boleh boleh baca lah. Okey, yang ni saya nak sebut sikit sebab dia bahasa Indonesia. Okey. Tuan-tuan baca dekat sini, tuan-tuan akan tengok perkataan ayat dia tadi. Orang pertama yang disebut kaum kanan ialah mereka yang mendapat kedudukan di samping kanan arash. Okey, jadi dalam kitab ni pun disebut juga. Jadi golongan kanan itu akan berduduk di belah kanan arash. Kemudian mereka itu ialah yang keluar dari lambung Nabi Adam. Okey, lambung Nabi Adam ini bermakna mereka itu adalah dari keturunan Nabi Adam. Itu satu bahasa yang hamka bawa je lah. Yang menunjukkan kata golongan manusia yang daripada zuriat Adam ini, dan mereka terima kitab tulisan dia di hari akhirat di sebelah kanan. Hamka dia bawa kata di sebelah kanan saja. Dia tak bawa kepada kata dengan tangan kanan. Tapi dalam kitab tafsir yang lain menyatakan dengan tangan kanan. Itu pun ada juga. Baik. Kemudian bawa ke sini. Ini macam saya abang tadi lah. Dia cerita tentang golongan besar ahli syurga itu, golongan kanan itu ialah sebahagian besar dari penghuni syurga kelak kemudian hari. Dan golongan kiri itu ialah golongan ahli neraka. Dan golongan ketiga itu ialah orang yang berjalan lebih dahulu dan segera mengejar kedudukan dekat Allah yang Maha Mulia. Mereka itu berkeadaan lebih khusus dan lebih beruntung dan lebih dekat daripada macam pertama. Ini golongan pertama. Ini tuan-tuan bolehlah nanti cuba baca. Saya jelaskan daripada tafsir ni lah yang tadi kita baca tu. Kemudian Al-Auza'i menafsirkan yang diterima oleh Utsman ni, yang ini macam saya sebut tadi. Itulah orang-orang yang paling dekat, iaitu di dalam syurga yang penuh kesenangan. Tafsirnya ialah orang yang bila datang waktu solat, dia yang datang paling dahulu ke masjid. Bila datang panggilan berperang di jalan Allah, dia yang paling dahulu. Itu juga dimaksudkan sebagai as-sabiqun. Baik. Maksudnya apa? Dan menyebut orang-orang yang paling dahulu ialah orang-orang yang bila mana seruan Allah datang, tidaklah dia berfikir dan tertegun lama lagi. Maksudnya tak adalah termenung, tak adalah berfikir banyak-banyak. Segera bangkit, segera maju. Kenapa? Nak berlumba-lumba, nak fastabiqul khairat, nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah sambung lagi dalam ayat yang ke-13. Setelah Allah cerita tentang tadi as-sabiqun tu kan. As-sabiqun tu, betul Allah cerita tentang syurga. Fi jannatin na'im. Kemudian Allah cerita lagi tentang syurga lagi. Ini masih berbincang tentang syurga Allah. Sullatun minal awwalin. Segolongan besar orang-orang purbakala. Nanti kita tengok apa maksud dia. Wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Baik. Jadi sullatun minal awwalin. 1/3 dari golongan yang purbakala. Maksudnya golongan yang awal-awal. Sama ada sebagian kita tafsir menyatakan, ada yang kata
purbakala tu ialah uh, sebahagiannya adalah daripada umat-umat sebelum umat Nabi SAW. Tu ada juga kata golongan umat-umat sebelum umat Nabi SAW. Dan ada juga menyatakan ialah golongan as-sabiqun juga. Tu ada dua pandangan. Jadi mereka yang awal, mereka yang as-sabiqun yang terdahulu ialah golongan yang 1/3. Sulatum tu 1/3 sebenarnya. Sulatum minal awwalin 1/3 daripada kalangan ahli syurga itu ialah orang purbakala. Hamka terjemahkan segolongan besar di sini. Tapi kalau kita buka kitab tafsir atau kitab terjemahan yang lain disebut 1/3. Sulatum tu ialah 1/3 ahli syurga itu daripada minal al-awwalin. Okey. Wa qalilun minal akhirin. Dan sejemput kecil. Nak tunjuk dia kata yang baki-baki tu barulah orang yang kemudian. Barulah kita ni lah yang di akhir zaman tu. Sikit je. Ala sururin mawdunah. Ini masih mencerita tentang keadaan di syurga Allah Subhanahu wa taala itu. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Bersandar mereka di atasnya berhadapan-hadapan. Ini nak cerita tentang nikmat keadaan yang berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kita bila kita baca ni memang akal kita terbatas untuk memahami dia. Ala sururin mawdunah, di atas sofa bertatahkan emas dan permata. Dia cuma mungkinlah nak bayangkan, tapi tak boleh nak kita kata nak dapat exactly macam mana tu, wallahu alam, kita tak tahu. Dan muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, yang bersandar mereka di atasnya berhadapan-hadapan. Di dalam syurga ni tak ada tengok belakang, semua tengok hadapan-hadapan. Yang mana golongan yang mendapat nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala ni, mereka hidup dengan penuh kenikmatan. Sofa bertatahkan emas dan permata, dan mereka bersandar mereka di atas sofa itu berhadap-hadapan. Kemudian apa? Yatufu alaihim wildan ladun. Yang ni yang saya sebut tadi tu, golongan dalam syurga tapi mereka ni bekerja untuk kita. Mudah-mudahanlah Allah jadikan kita dalam golongan yang mendapat syurga Allah. Beredar keliling mereka itu anak-anak muda yang kekal, masya-Allah. Maksudnya dalam syurga itu semuanya muda-muda belaka. Dan sebahagian para ulama menyatakan seolah-olah umur setiap orang itu berada lebih kurang dalam umur 25 sehingga 30. Tak kira lah tuan-tuan dan perempuan, kita ni lani umur berapa pun, bila kita menjadi sahaja ashabul jannah, mereka yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kita akan muda dalam syurga dan ditemani oleh orang-orang muda. Kenapa? Nak menunjukkan dapat syurga Allah ni, nikmat dia tu banyak. Bila muda ni kita rasa lebih. Kita bandingkan kehidupan kita ketika muda tu, kita lebih sihat, lebih apa semua kan. Dalam syurga lebih lagi lah. Kata Allah dalam Quran, yatufu alaihim wildanun muqalladun, beredar keliling mereka tu anak-anak muda yang kekal. Yang mereka ni berkhidmat untuk ahli syurga. Yang mana mereka ni menanti ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ni telah lama. Nak menanti kehadiran ahli-ahli syurga ni. Mereka nak khidmat untuk ahli-ahli syurga Allah Subhanahu wa taala ni. Kemudian bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. Tentang keadaan dalam syurga tu lah, dan mangkuk dan cerek dan piala dari air yang jernih. La yusadda'una anha wa la yunsifun. Tidaklah mereka pening. Dalam syurga tu tak ada sakit kerananya, dan tidaklah mereka akan mabuk. Sebahagian kitab tafsir yang lain cerita kata dalam syurga ni ada satu sungai yang disebut sebagai sungai arak, tapi arak tu tak memabukkan dan tak memeningkan. Wa fakihatin mimma yataqayyarun, dan buah-buahan dan apa yang mereka pilih. Ini insya-Allah cerita tentang nikmat syurga ni yang mana dapat kepada ashabul yamin, dapat kepada as-sabiqun. Mereka dapat satu, orang panggil satu kelebihan, satu speciality yang Allah Ta'ala sediakan
di dalam syurga Allah tu. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan daging burung yang mereka kehendaki. Sebab tu dalam syurga ni nak makan apa pun semua boleh. Tak ada masalah. Wahurun na'in. Dan Allah bagi bidadari permata jelita. Ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan Allah umpamakan bidadari ini laksana mutiara yang tersimpan baik. Saya bila baca wahurun na'in ka'amsalil lu'lu'il maknun ini, syarahan dia disebut juga oleh Al-Utsaimin, salah seorang ulama Saudi, yang menyebut kata hurun ain ni ialah bidadari dan ketua bagi bidadari itu ialah imra'atus salihah. Wanita-wanita salih itu ialah ketua bagi para bidadari. Sebab tu tuan-tuan, ibu-ibu, ibu-ibu, puan-puan yang berada pada malam ini, bila kita baca Quran, kita baca wahurun na'in ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Apa indahnya bidadari ini. Tapi ketahuilah, seorang perempuan yang masuk syurga, seorang perempuan salihah yang masuk syurga, dia menjadi lebih cantik daripada bidadari yang berada dalam syurga itu. Sebab kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada wanita-wanita salihah ini. Dan bila kita menjadi ketua pada bidadari, mestilah kita lebih lagi daripada bidadari yang berada dalam itu. Sebab itu disebut oleh Al-Utsaimin, wanita salihah itu, wanita yang berada dalam syurga itu, at-tiyabun, dia lebih baik, lebih cantik, lebih baik, lebih wangi, lebih hebat dari segala-gala sudut dari hurun ain, daripada bidadari itu. Jadi bila kita baca dalam Al-Quran, maka kita nak Allah jadikan kita daripada golongan ashabul jannah yang mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala, kerana banyak kelebihan yang Allah Taala bagi. Hatta kalau kita jadi imra'atus salihah pun, kita akan jadi ketua bagi bidadari. Kadang-kadang kita panggil setiap manusia ni disuka pada kecantikan. Kecantikan yang sebenarnya tu yang Allah sediakan di syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita nak kecantikan yang sebenar. Wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaa'an bima kanu ya'malun, ganjaran dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya-Allah. Allah bagi semua ni sebagai apa? Jazaa. Bagi semua ni sebagai itu ganjaran. Bila kita dengar Allah Ta'ala bagi semua ni kepada apa ya? Yang telah mereka kerjakan. Benda ni benda yang akan datang. So bila kita baca pada malam ini, kita ni nak benda-benda yang Allah Ta'ala sebut ni, jadi kita pun kena amal. Bila Allah sebut tentang ashabul yamin, dari ashabul baimanah tu, kita nak hidup kita sinonim dengan belah kanan. Nak hidup kita melakukan kebaikan itu dengan belah kanan. Bila Allah Ta'ala sebut tentang golongan ahli neraka itu, golongan ashabul shimal, masy'amah kan, golongan yang kiri kita tak mau, makan tangan kanan, makan tangan kiri kita tak mau. Sebab kita tahu kiri ni sinonim dengan keburukan. Kadang-kadang kita kata apa? Kita basuh najis pun dengan tangan kiri. Jadi elakkan daripada makan tangan kiri itu. Kan? Kemudian bila kita baca apa nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada as-sabiqun, kita nak berlumba-lumba buat kebaikan itu, nak menjadi contoh kepada orang-orang supaya buat kebaikan. Jadi kita baca nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu. Sebab apa? Itu adalah jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan la yasma'una fiha laghwan wala ta'sima, tidak mereka mendengar padanya kata-kata percuma dan tidak pula kata dosa. Maksudnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ni, ahli syurga ni tak mendengar perkataan yang sia-sia. Ahli syurga ni tak bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Begitulah juga bagi orang yang beriman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Nabi kata apa? Sebaik-baik perkataan ini apa? Khairul kalam au liyasmut. Kalau tak boleh nak cakap benda baik, kita duduk diam.
Sebab sifat orang yang beriman ni, dia tak mau cakap benda yang tak berfaedah. Dia tak mau diri faedah. Perkara yang sia-sia. Seperti apa? Seperti mengumpat. Mengumpat itu ghairul faedah, tak berfaedah, tak bermanfaat. Sebab itu dalam hadis yang lain disebut apa? Kata kita ni kena tinggal perkara-perkara yang tak memberi manfaat kepada kita. Dan perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada dosa pun kita kena tinggalkan. Contoh, tadabbur yang kita boleh buat ialah perkataan yang sia-sia ni mengumpat. Sebelum kita nak mengumpat orang tu, kita kena ambil tahu dulu. Contoh, orang dia nak mengumpat tentang seorang artis ni. Dia kena ambil tahu dulu apa yang berlaku. Jadi, orang yang beriman, awal-awal lagi tak mau ambil tahu. Kalau boleh, kita tak mau ambil tahu pun apa yang nak berlaku, gosip ke apa, kerana kita tak mau ambil tahu pun tentang perkara-perkara yang boleh membawa kita kepada lagwa wala ta'sima ni. Laga, boleh buat pula laga. Bercakap, berbincang perkara-perkara yang tak bermanfaat ini. Sebab apa? Orang yang beriman, dia tak bercakap perkara yang tidak berfaedah. Sebab dalam Quran Allah kata apa? La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Dalam syurga ni orang-orang semua orang yang baik-baik. Orang yang memang orang yang beriman ni dia tak cakap tentang orang. Tak mengumpat, tak ghibah. Sebab tu kita kena cuba tuan-tuan dan puan-puan para pecinta Al-Quran. Amal yang kita nak bawa bila kita mendengar ayat ni, jaga mulut kita. Jaga mulut kita betul-betul. Supaya perkataan kita sesama kawan, sesama keluarga ni bukan sia-sia. Takut tuan-tuan, takut. Mengumpat cukup kita kena takut. Yang lagi kita kena risau ialah duk mengaibkan orang. Ada perbezaan tentang an-nasihah dengan at-tafdih. At-tafdih ni kita suka membongkar-bongkarkan tentang orang ni. Orang ni begini, orang ni begini. Itu nama dia at-tafdih. Aib pada tu. Nasihat kita tak ada kita nak cerita kat orang. Kita kalau nak nasihat kita pergi dekat dia, kita tegur dia elok-elok apa semua. Kita cakap dia benda elok-elok. Tapi kalau kita ni orang yang beriman, kita jauhkan diri daripada perkara yang sia-sia, perkara yang tak memberi manfaat pada kita. Okey. Ya. Illa qilan salaman salama. Melainkan kata selamat. Ya, kat dalam syurga ni, ahli syurga ni disebut perkataan apa? Salama. Selamat. Sebab apa? Sebab di dalam dunia tu mereka tahan diri mereka. Dalam dunia tu mereka hidup seolah-olah sebagai seorang panduan. Tak boleh tu, tak boleh ni. Kenapa? Nak selamatkan diri mereka daripada menjadi ahli neraka. Jadi bila mereka mendapat nikmat Allah, setelah mereka berjaya dengan ujian Allah di dunia ni, mendapat nikmat syurga Allah ni, mereka sebut alhamdulillah, selamat. Kata-kata ahli syurga dia rasa selamat, diri mereka ada selamat daripada ujian-ujian yang mana dulu mereka dah berjaya hadapi, mereka dah berjaya harungi. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, bila kita baca surah Al-Waqi'ah ni tuan-tuan, kita nak menjadi ahli syurga. Kita nak satu perasaan dalam diri kita ni buat amal untuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok dalam sedikit apa tafsiran. Ini yang saya sebut tadi. Kan? Khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik qurun, sebaik-baik panduan. Dan bila kita dah tengok golongan yang berjuang dalam agama kita ni, ialah golongan yang dalam kurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini para sahabat. Contohi para sahabat. Bila mendengar tentang perjuangan, berjuang. Bila dengar tentang infak, terus menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mendengar akan tentang perintah untuk berhijrah ke Madinah, terus berhijrah. Sebab itu disebut mereka adalah sebaik-baik golongan. Hati mereka percaya, hati mereka kuat. Kemudian summal ladzina yalunahum.
golongan tabi'in, thumma alladhina yalunahum tabi'in. Jadi golongan dalam hadis ni sebut tentang apa keadaan apa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hamka juga bawa dalam hadis yang lain angka menceritakan perumpamaan umatku adalah laksana hujan. Tidak diketahui permulaannya kah yang baik atau yang kemudian. Macam itulah kata apa riwayat yang disebut di sini. Kita ni macam hujan. Kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Kita dapat tengok tuan-tuan, perempuan, para pecinta Al-Quran. Ramai orang yang mungkin mudanya tu dilihat tak baik, tapi bila dia meninggal, Masya Allah. Kita tak tahu pengakhiran kita tu bagaimana. Sebab bila kita mendengar peringatan-peringatan Allah tu, bila terlahirnya ataupun terketuklah pintu hati kita tu, kita nak buat baik kerana nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila saya sebut riwayat tu sebab apa? Saya sebut riwayat tu kerana Hamka sendiri disebut di sini, dia kata hadis ini sesudah menetapkan sahih atau lemahnya, dapatlah diartikan bahawa agama ini telah diketahui bahawa dia memerlukan kepada suatu umat pertama yang menyampaikan kepada umat yang datang di belakang. Maka dia pun memerlukan pula kepada orang yang akan datang. Maksudnya, kita faham. Kita ni ialah nak buat kerja agama ni untuk menyampaikan, untuk cuba sampai ke menyampaikan. Kan? Orang dulu menyampaikan kepada kita, kita menyampaikan kepada orang akan datang. Kita ada keluarga. Tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dengar perkongsian saya pada malam ini. Cuba sehabis baik sampaikan kepada keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Ini tuan-tuan boleh baca nantilah. Dia cuma mafhum kepada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi SAW bersabda, akan senantiasalah di kalangan umatku satu golongan yang menjelaskan kebenaran. Kita kena ada tu perasaan untuk kita bagi nak menjelaskan kebenaran, nak menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, dan nak menyampaikan mesej-mesej Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Tuan-tuan yang hadir pada malam ini, tuan-tuan mendengar perkongsian tentang surah Al-Waqi'ah ni, nak sampaikan kepada keluarga tuan-tuan, keluarga puan-puan, buat apa? Nak termasuk dalam golongan hadis ini, iaitu golongan yang memperjelaskan kebenaran yang tidak akan membahayakan kepada mereka yang mencuba menggagalkan mereka dan melawan mereka sampai hari kiamat nanti. Samalah kita nak berdakwah, kita nak menyampaikan kebenaran ini, kadang-kadang ada di kalangan keluarga kita juga yang menentang. Ada. Bila kita nak sampaikan kebaikan, nak cerita, hari ini dalam surah Al-Waqi'ah saya belajar sekian-sekian, alah baru belajar. Kadang-kadang yang ni dah kita rasa macam satu ujian, satu cabaran untuk kita. Tapi percayalah, setiap daripada kita punya kebaikan itu ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala minta pada malaikat untuk tulis dalam buku amalan kita. Jadi tuan-tuan, jangan rasa takut, jangan rasa sedih. Kita usaha sebaik-baik mungkin untuk sampaikan ilmu kita ni. Kemudian saya masuk lagi. Okey, jadi bila tuan-tuan ada perempuan, para cinta Al-Quran, bila kita mendengar tentang nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, kita nak pada syurga Allah. Kita nak syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Kita nak usaha supaya kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala ni. Tapi dalam masa yang sama kita nak didik jiwa kita ni juga supaya kita sedar bahawa kita ni juga ialah seorang yang berdosa. Seorang yang banyak kesalahan dia. Seorang yang banyak kekurangan dia. Yang sentiasa mengharapkan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara ini juga dijelaskan dalam syair yang disandarkan kepada Al-Imam Syafi'i. Dan ada juga syair yang juga menyatakan syair ini dinisbahkan kepada Abu Nawas. Syair yang ma'ruf. Syair ini kata apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim.
Ya Tuhanku, ya Allah, hamba-Mu ini tidaklah layak akan masuk syurga. Tidaklah layak akan masuk ke dalam syurga. Kenapa? Kerana sedar tawaduk kita. Kita sedar bahawa kita banyak melakukan uh, uh, kesalahan, banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala aqwa 'ala naril jahim. Tetapi aku tidaklah berupaya jika engkau masukkan aku ke dalam neraka. Aku takut akan api neraka ni. Aku sedar aku ni tak layak kepada syurga. Tapi aku tak mau neraka ni. Aku takut akan neraka ni. Fahab li taubatan waghfir zunubi ya Allah. Oleh sebab itu ya Allah, berharaplah aku ataupun aku harap, aku minta kepadamu ya Allah. Jadi kita letakkan balik bahawa kita, pengharapan kita tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berilah aku taubat. Berilah aku kesempatan untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Waghfir zunubi, dan ampunilah dosaku. Bila kita tahu syurga Allah ni begitu mulia, nikmatnya yang banyak tu, kita nak masuk syurga tu sebab apa? Allah beri rahmat kepada kita. Rahmat Allah itu apa? Allah ampunkan dosa-dosa kita. Allah bagi kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita percaya fa innaka ghafiru dzanbil azim. Sesungguhnya engkaulah ya Allah adalah pemberi kurnia taubat dan mengampunkan dosa yang besar. Sebab itu tuan-tuan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi kata apa? Tidaklah seorang itu masuk syurga dengan amalan dia, tapi masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tahu hadis itu kata masuk syurga dengan rahmat Allah, tapi Quran ajar kita untuk fastabiqul khairat, kerjarlah kamu melakukan kebaikan, tambah amal kamu. Kita dalam bentuk ujian. Ujian ni nak nombor 1, tapi kita bagi akhirnya kita mengharapkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah tauhid kita. Setiap sesuatu yang kita lakukan itu balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu yara zunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yushiku an yaqa'a alaihi. Allahu akbar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang beriman itu melihat dosanya seakan-akan dia duduk di bawah naungan sebuah gunung. Dia selalu merasa bahawa gunung itu akan menimpa dirinya. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ni nak syurga Allah, kita sedar juga kita ni adalah orang yang lemah, yang memerlukan kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur dia ialah kita banyakkan melakukan amalan kebaikan. Bila masa sama kita pun istighfar diri kita ni, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa Allah bantu kita untuk istiqamah dalam menuntut ilmu Allah. Allah bantu kita terhadap segala-gala hal. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa, Allahumma a'inna ala zikrika. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengingati kamu. Kita minta untuk Allah tolong kita untuk mengingati Allah. Nak ingat Allah ni pun kita minta Allah ingatkan kita untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa lemahnya kita. Tak ada apa-apa kekuatan untuk kita selain daripada kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para pecinta Al-Quran yang mulia, untuk pada malam ini kita berhenti pada ayat ayat 26. Jadi pada malam ini kita berhenti pada ayat yang ke-26. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada apa-apa soalan, boleh tanyalah, insya-Allah lah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Saya tak boleh jawab lagi, saya jawab minggu hadapan. Jadi hal indakum soal, ataupun kalau ada apa-apa pertanyaan boleh tanya, ada apa-apa cadangan boleh cadang, tidak ada masalah. Saya buka ruang dan peluang lah untuk
bertanya ataupun nak berkongsi sedikit pandangan pun tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum insya-Allah. Kalau tak jelas, minta maklumkan pada saya lah, supaya saya boleh cover balik lah sedikit. Mungkin kalau tak pada malam ni, saya cover balik pada pertemuan yang akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh saya minta respon sedikit. Kalau nak bersuara boleh, nak by chat pun boleh. Ya, untuk orang akan chat siap. Ya tuan-tuan dan puan-puan, para pecinta Al-Quran. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tadi, saya macam tertinggal sikit ayat yang saya tengok ayat keberapa, tapi yang ulaikal muqarrabun tu, iaitu golongan yang paling dekat dengan Allah kan tadi Ustaz tafsirnya. Ustaz cakap tadi dia sepatutnya ada satu perkataan lagi dekat tengah tu, tapi perkataan itu tidak ada dalam ayat, Allah tiadakan dalam ayat ni kan. Jadi kalau boleh Ustaz ulang semula yang itu, saya terlepas tadi pencerahannya. Boleh Puan Asmawati, insya-Allah. Baik. Ya, saya patah balik ayat ni. Okey, bismillah. Okey, insya-Allah pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal muqarrabun. Itulah orang-orang yang paling dekat. Baik. Tadi saya kata kalau dalam standard Arabic, ni maksudnya bila kita belajar bahasa Arab, selalunya ni sedikit detail lah, saya bagi sedikit detail. Ulaika ni dia dikategorikan sebagai isim isyarah, menunjukkan, memberi petunjuk. Kita bila contoh tuan-tuan nak katakan dalam bahasa Arab, kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan kata apa zalika, itu ada juga kan dalam Quran, Allah kata zalikal kitab. Zalika tu ialah isyarat, Allah tunjuk itulah. Ulaika ni pun itulah, sebab apa? Nak tunjuk pada isyarat. Tapi ulaika ni selalunya dalam standard Arabic dia akan sebut siapakah ulaika tu, kan, siapa yang dikatakan itulah itu. Jadi sepatutnya dalam standard Arabic dia akan sebut ulaika, ada satu perkataan hum. Ada perkataan hum. Ada perkataan ni, ada perkataan hum ni. Ulaika hum. Sepatutnya. Ulaika hum. Itulah mereka-mereka yang al-muqarrabun. Tetapi dalam ayat hum ni ada, tetapi secara lafaz itu dibuang. Perkataan hum ni, tuan-tuan dan puan-puan, para pecinta Al-Quran, maksud dia ialah mereka lah. Maksudnya mereka lah. Itulah mereka-mereka orang-orang yang dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala buangkan perkataan hum ini dan terus ulaikal muqarrabun. Terus buang perkataan hum dan ulaika tu terus dipadankan dengan al-muqarrabun. Nak menunjukkan betapa dekatnya golongan as-sabiqun itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara lafaz lah. Secara lafaz itu. Dalam Al-Quran ni, ayat-ayat Al-Quran ni dia berbentuk satu ilmu yang kita sebut dengan dalam bahasa Arab ilmu balaghah, ilmu sastra. Al-Quran ni sastra dia tinggi. Sastra dia tu bila kita baca, kenapa Allah tak sebut begini? Kenapa Allah sebut begini? Rahsia dia begini, masya-Allah. Bila kita dah kalau dalam standard Arabic kita belajar bahasa Arab, kita nak kata mereka itu ialah golongan yang dekat, kita akan bawa perkataan hum. Perkataan hum itu kita bubuh yang bermakna mereka. Tapi dalam ayat ni Allah buangkan perkataan hum, tapi Allah
dekatkan terus. Ulaikal muqarrabun. Nak menunjukkan betapa dekatnya golongan as-sabiqun yang disebut dalam ayat yang ke-10 tu, was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang paling dahulu, Allah sebut dahulu tu sebut lagi yang paling dahulu, nak menunjukkan betapa daripada golongan sahabat, golongan as-salihin, golongan as-sadiqin ini, ataupun golongan yang melakukan kebaikan mereka yang terdahulu ini, betapa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita faham betapa betul-betul Allah Ta'ala bagi special kepada mereka. As-sabiqun, was-sabiqun as-sabiqun. Misalnya, dalam bentuk bahasa Arab, ada perkataan hum. Tapi perkataan hum itu dibuang. Kenapa? Nak menunjukkan dekatnya mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sikitlah kita kata dalam bentuk bahasa dia. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, saya alhamdulillah Allah Taala bagi rezeki pada saya masih lagi duk menyambung pelajaran dalam bidang bahasa Arab sendiri. Saya sambung master dalam bahasa Arab. Jadi saya banyak dapat rujukkanlah perkara-perkara begini dalam Al-Quran tu. Banyak kitab-kitab tafsir yang saya rujuk tu menceritakan tentang bahasa Al-Quran yang begitu ajaib ni. Kadang-kadang kita baca tu kita kata masya-Allah, hebatnya bahasa Al-Quran. Sebab itulah bila Al-Quran datang, Al-Quran boleh mematahkan hujah-hujah syair-syair Arab jahiliah ketika itu. Ini tinggilah perbahasan dia. Sebab tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan teliti dalam surah Waqiah ni, sikit saya kongsi, surah Al-Waqiah ni, dia surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Makkah, ataupun surah yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Selalunya surah-surah Makkiyah ni, kata para ulama, bahasa dia ialah satu bahasa yang straight. Bahasa yang tak ada kita panggil berlapik-lapik, straight. Allah nak cerita tentang as-sabiqun as-sabiqun, Allah kata ulaikal muqarrabun. Jadi straight. Allah kata golongan terdahulu ni mereka dekat. Satu bahasa yang forward. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Straight semua bahasa-bahasa dia. Bentuk bahasa-bahasa dalam surah Makkiyah ni banyakkan bahasa yang berbentuk straightforward pada kita. Sebab apa? Bahasa-bahasa surah Makkiyah ni ialah bahasa-bahasa yang diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinatul Munawwarah, dan banyaknya nak menceritakan tentang keagungan Allah, kekuasaan Allah, menceritakan tentang amaran-amaran Allah, azab-azab Allah kepada kaum musyrikin ketika itu. Bila Allah cerita tentang hebatnya syurga Allah Subhanahu wa taala ni, nak menunjukkan bahawa Allah menyediakan nikmat syurga Allah ni bagi mereka yang beriman. Setelah Allah mendatangkan kisah tentang keadaan berlakunya kiamat, kemudian duduk tiga golongan, lepas tu golongan kanan, golongan kiri, golongan as-sabiqun. Kemudian Allah cerita pula tentang nikmat-nikmat syurga. Dan nikmat-nikmat syurga ni dapat kerana apa? Kerana jaza, kena satu pembalasan bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu lagi, orang yang beriman ni la yasma'u lagwa wa la ta'sima kan. Cerita tentang kita tak mendengar perkataan-perkataan yang lara. Kemudian illa qilan salaman salama. Cakap selamat. Kerana mereka telah berusaha sehabis baik menjaga diri mereka di dunia ni, dan mereka selamat di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jelas ke Puan Asmawati pada ayat ni? Jelas Ustaz. Terima kasih banyak. Sama-sama Puan Asmawati. Jadi yang lain ada soalan lagi ke? Kalau tak ada, insya-Allah kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang minggu hadapan. Dan insya-Allah lah, setiap daripada pertemuan kita, sebab kita ada 4 pertemuan, jadi kita akan bahas lebih kurang 26 ayat, 24 ayat begitulah. Kalau ada apa-apa soalan selepas ni pun boleh ditanya dalam grup, ataupun boleh dia nak tanya saya WhatsApp peribadi pun boleh. Saya ada dalam grup tu, nombor 0839542110 tu nombor saya. Kalau ada apa-apa persoalan tentang surah Waqiah ataupun tentang Al-Quran itu sendiri, bolehlah maklum pada saya bantulah sekiranya saya mampu. Kalau tidak mampu tu saya akan mendapat rujukan daripada guru-guru saya sendiri. Sebab saya pun masih belajar juga tuan-tuan dan puan. Dia kata apa? Setiap guru tu dia berhajat pada guru yang lain. Sehingga Nabi SAW pun berguru dengan Jibril AS. Dan Jibril mendapat daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses berguru tu
hatta Nabi SAW pun berguru kepada Jibril. Para sahabat pun berguru kepada Nabi SAW. Tabi'in pun berguru kepada sahabat. Dan begitulah, saya pun ada guru saya, tuan-tuan dan perempuan pun ada guru-guru yang lain, saya percaya mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada jihad kita untuk menuntut ilmu ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya ucapkan terima kasih bagi tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada malam ini, dan juga tuan-tuan dan perempuan yang mengikuti secara rakaman. Saya mengucapkan terima kasih di atas kehadiran pada malam ini. Moga-moga Allah memberkati kita dengan Al-Quran ini, insya-Allah. Allah marhamna bil Quran. Sebelum saya terlupa, sikit yang saya terlupa tadi. Saya niat dah nak bagi tahu tapi saya lupa. Sikit je. Okey. Okey, tuan-tuan, ini sedikit saya nak kongsi. Yang ini amalan ni saya dapat daripada daripada masa dulu saya belajar Darul Syifa dulu, dan sebelum tu pun saya pernah dapat daripada beberapa guru lagi. Bila kita rasa pening kepala, kita rasa pening kepala kan, kita rasa pening kepala sikit, antara ayat yang kita boleh guna untuk amal waktu kita tengah pening kepala, kita baca la yusaddauna anha wa la yunjifun. Tidaklah mereka itu pening kerananya, dan tidaklah mereka akan mabuk. Maksudnya ayat ni sebagai satu tajribah lah, tak ada lah daripada mana-mana hadis kan. Memang daripada hadis tak ada lah Nabi ajak ayat ni kata untuk hilang pening tu, tapi ini satu pengamatan orang-orang soleh yang mana turut diamalkan dalam Darul Syifa. Mereka kata kalau pening boleh amal ayat ni, la yusaddauna anha wa la yunjifun. Kadang kita pergi berkongsi sahaja, bukanlah kata apa perkara yang adalah Al-Quran kata ayat ini ialah begini digunakan untuk pening kepala apa semua tu, taklah. Tapi dia sebagai itu pengamatan orang soleh. Banyaklah kalau saya meneliti kitab tadabbur yang lain pun banyak pengamatan orang soleh ni banyak. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekadar perkongsian sahajalah. Tuan-tuan dan perempuan, saya sekali lagi terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Yang kurang itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sa'arakum fi usbu'in qadim. Saya akan jumpa tuan-tuan dan perempuan lagi para pecinta Al-Quran pada minggu hadapan. Jadi insya-Allah moga-moga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Sama-sama. Sama-sama. Barakallahu fiikum. InsyaAllah.